Nama Nina. Selamat malam KC. Saya ada cerita pendek yang telah diceritakan oleh ibu saya. Dan katanya Nina, perkara ini berlaku apabila saya masih kecil. Dan pada masa itu ibu saya sedang di sebelah saya. Belakangnya adalah tingkap dan saya sedang baring dan cuba untuk tidur. Ibu bercerita bahawa saya telah bertanya pada ibu, muka siapa yang ada di tingkap? KC, rumah kami di tingkat 2 dan di luar tingkap itu hanya padang sekolah berhampiran dengan rumah saya. Tidak ada orang yang boleh berjalan di luar tingkap saya. Ibu saya terus membawa saya keluar dari bilik dan itulah pengalaman ketika saya masih kecil. Bertanyakan pada ibu bila nak tidur malam, Bu, kat luar tingkap tu siapa tengok Dia main tingkap pula Yang ini dari Salim. Katanya saya ada kisah misteri yang tidak dapat saya lupakan. Sampai sekarang saya telah dibuat oleh pakcik saya sendiri, Casey. Dulu keluarga saya hidup sederhana dan bahagia, tetapi bila pakcik saya buat keluarga kami panas, sering bertengkar antara satu sama lain. Rezeki kami panas dan katanya di sini perniagaan bapa saya mulai terlungkup ataupun mulai ada masalah-masalah tertentu. Saya sering sakit-sakit dan demam dan muntah-muntah darah. Pinggang saya macam nak patah. Dikhianati pakcik saya sendiri. Saya dan ibu pernah jumpa seorang ustaz untuk minta bantuan. Dan ustaz menerangkan bahawa pakcik saya telah pun melakukan sesuatu. Yang saya terperanjat setelah ustaz baca surah-surah, muka pakcik saya terdampar di atas air dalam mangkuk putih milik ustaz tersebut. Pakcik saya iri hati dengan kami kerana pemberian Allah yang dianugerahkan pada kami, boleh melihat makhluk halus dan sebagainya. Setelah berubat, saya pulih tapi dikhianati lagi. Malangnya, ustaz yang pernah mengubati telah meninggal dunia. Sampai sekarang saya menderita kesakitan atas perbuatan pakcik saya sendiri. Macam mana tu? Sejauh mana kebenarannya? Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan saya rasa mungkin entahlah takkanlah ustaz tu nak beritahu pakcik awak punya kerja ni. Itu batu api namanya Jadi mungkin anda tersalah ke cakapnya macam mana ni? Saya tak rasa ada ustaz-ustaz macam itulah. Walaupun ada tukang-tukang ubat yang tahu siapa orang yang buatnya, nak mereka yang betul-betul lah jalan yang diredai itu. Jadi bila ditanya mereka tak akan beritahu. Sebab apa? Tak nak mengecohkan keadaan, tak nak mengeruhkan keadaan. Jadi tak tahulah, ini mungkin cerita yang dikirimkan. Saya baca sajalah pengalaman anda. Baik, yang ini daripada